A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa nusalli wa nusallim ala man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita pada malam ni, malam pula, petang ni, kita dapat bersama-sama di dalam satu majlis yang penuh barakah, majlis yang penuh rahmah, majlis akad nikah, majlis ilmu di waktu petang ni. Mudah-mudahan para malaikat turunlah ke atas kita mengembangkan sayap-sayapnya kerana redha dengan apa yang kita kerjakan, insya-Allah. Dan kita bersyukur juga kepada Allah SWT. Allah bagikan kita peluang kita masuk ke 10 akhir Ramadan pada tahun ni, dan Allah SWT bagi kita peluang kita beramal ibadah di dalam 10 akhir Ramadan ni. Dan mudah-mudahan Ramadan kita pada tahun ni lebih baik daripada Ramadan kita yang lepas, dan Allah SWT menerima amalan kita dalam bulan Ramadan kali ini, dan semua kita dimasukkan ke dalam syurga, insya-Allah. Hari ini sebab kita dah nak masuk ke baki 5 hari ni untuk kita berpuasa Ramadan tahun ini. Bergantunglah kita nak raya Jumaat ke Sabtu, nak raya mana? Hari Jumaat ke Sabtu? Bergantunglah. Jadi kalau kita nak raya Jumaat, lagi cepatlah kita. Tapi kalau ikut ahli falaknya, kita akan raya Sabtu lah. Dengan berbaki sedikit sisa masa kita ni, sukalah saya nak berkongsilah beberapa amalan tentang apa yang kita boleh buat dalam masa beberapa hari ni, untuk memastikan bulan Ramadan kita ni adalah bulan Ramadan yang Allah SWT terima, dan juga bulan Ramadan yang berkualiti. Di dalam Islam, kebanyakan amalan di dalam Islam ni Allah SWT nilai di hujung dia, di habis ya. Di dalam Islam kebanyakan amalan Allah nilai di hujung dia. Kalau kita di Malaysia ni, budaya kita ni, awal-awal Ramadan tu penuh lah masjid kan. Masjid ni sampai Nazim mesyuarat lah, kata kita nak kena renovate masjid, tambah kan. Sebab awal-awal Ramadan tu penuh sampai ke selipar, punya jemaah ramai. Tapi makin lama dekat-dekat hujung ni hilang kan, semua hilang. Dia solat di tempat lain lah maksudnya kan. Dia solat di tempat lain. Kita pula di Malaysia ni ada budaya hari raya ni kena balik kampung. Kalau tak balik kampung tu kira macam putus anak, putus saudara lah kan. Tapi kalau dalam masyarakat Arab, mereka ni di dalam 10 akhir ni mereka pecut. Kalau kita masuk dalam lumba lari pun, lumba lari ni di hujung-hujung tu, dekat-dekat garisan penamat tu, dia bukan makin perlahan, dia akan makin pecut. Sebab bila dah nampak garisan perakhiran tu, kita akan pecut. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata apa? Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan tu dinilai berdasarkan penutup dia. Sebab itulah dalam banyak amalan, waktu terbaiknya adalah waktu penutup dia. Sebagai contoh, puasa, waktu terbaik untuk kita berdoa waktu dekat berbuka puasa. Sama juga dengan kalau hari Jumaat, waktu terbaik untuk kita berdoa sebelum masuk maghrib, sebelum habisnya hari. Kalau dalam malam, waktu terbaik untuk kita solat witir ialah waktu, dan juga solat qiyam ialah waktu penutup, hujung malam, di penghujung malam. Begitu juga dalam nyawa kita. Jadi kalau ada orang tu muda-muda dia ustaz, muda-muda ustaz lah, berceramah merata-rata, tapi di penghujung hayat dia wal'iyadzubillah, dia kufur kepada Allah Ta'ala, murtad. Jadi Allah nilai yang mana? Allah nilai di penghujung dia. Sama juga dengan kalau ada orang tu dia lahir-lahir tidak Islam, tapi di penghujung hayat dia Allah Ta'ala bagi dia hidayah, dia masuk Islam walaupun sempat solat 2 rakaat je. Walaupun tak sempat solat pun 2 rakaat, dia tetap akan masuk syurga selama-lamanya. Sebab itulah bahayalah kita di penghujung ni. Kerana apa? Dalam bulan Ramadan 10 akhir tu lebih mulia daripada 10 awal. 10 Ramadan yang akhir lebih mulia daripada 10 awal. Jadi kita akan tengoklah. Yang pertama ni saya bawakan kata-kata Ustaz Tajul ni lama punyalah. Bacalah sendiri cerita lama, baca sendiri. Jadi kita akan tengok macam mana saya nak gerak dia. Itulah masalah orang yang bagi saya pun tak kerti guna. Ke kanan? Tu dia. Baju dia. Okey. Walaupun dia tulis nombor 6 ni yang pertama kan. Yang pertamanya kita kena banyakkan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis Jibril yang selalunya dibacakan di awal Ramadan. Hadis Jibril yang mana Nabi SAW pernah nak naik ke mimbar. Masa Nabi nak naik ke mimbar tu, tiba-tiba Nabi sebut amin. Amin, amin, amin.
Lepas tu banyaklah hadis palsu yang orang reka daripada hadis tu. Bila Nabi habis daripada khutbah tu, sahabat-sahabat, Nabi cerita kat sahabat-sahabat kenapa Nabi tiba-tiba cakap amin masa nak naik mimbar tu, sebut amin naik tangga tu. Ini Nabi SAW pun kata masa Nabi naik tu ada malaikat Jibril datang, dan malaikat Jibril dia mendoakan apa? Dia mendoakan celaka, dan juga laknat. Dia kata apa? Celakalah orang, antaranya lah, antara 3 amin tu, celakalah orang yang masuk ke dalam bulan Ramadan, kemudian keluar daripada bulan Ramadan tapi tidak diampunkan dosa-dosa dia, maka celakalah dia dan jauhlah dia daripada rahmat Allah. Lepas tu Jibril pun bagi tahu Nabi, sebut amin. Tu Nabi pun kata amin. Jadi kita sangat takutlah kalau kita dalam bulan Ramadan ni dengan peluang yang banyak beramal ibadah ni, pintu-pintu syurga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, syaitan dibelenggu, tapi kita masih lagi tidak diampunkan oleh Allah SWT. Jadi kita kena memperbanyakkan taubat kepada Allah SWT. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha masa dia tanya kepada Rasulullah, tengok Aisyah tanya kepada Rasulullah tu menunjukkan tak semestinya dia tengah iktikaf masa tu. Dan ada hadis yang Nabi tengah iktikaf, Aisyah cuti masa tu. Biasalah orang perempuan ni kalau dia cuti dia sedih lah sebab puasa tak dapat. Orang lelaki boleh iktikaf kat masjid, dia tak boleh, dia rasa sedih lah kan. Jadi bila dia sedih tu, kena ingat hadis Aisyah ni. Aisyah ni dia pernah cerita masa dia cuti, dia tak boleh solat, Nabi iktikaf dalam masjid. Nabi iktikaf dekat tepi masjid macam ni. Macam kalau ni tempat imam, ni masjid, ni rumah Nabi, pintu yang tulis buka-buka tu rumah Nabi, bersambung. Rumah Nabi dengan masjid ni bersambung. Nabi beriktikaf di kawasan sini, di depan pintu rumah Nabi ni. Ni pun satu hal juga. Ni menunjukkan apa? Iktikaf ni kita nak keluar daripada zon selesa. Sekarang orang kalau cari tempat iktikaf, dia cari tempat yang paling selesa. Sebenarnya iktikaf ni apa? Keluar daripada zon selesa. Yang kedua, dia meninggalkan orang yang paling rapat dengan dia, iaitu isteri dia, keluarga dia. Kita sekarang terbalik pula, kita iktikaf dengan member. Jadi macam mana? Tak jadi. Dia sepatutnya iktikaf ni kita keluar daripada kebiasaan kita. Nabi SAW sepanjang iktikaf tu, nanti kita tengoklah slide dia, Nabi tak berkawan lah, tak bercampur-campur dengan orang. Aisyah cerita satu hari Nabi tengah iktikaf tu, Nabi minta Aisyah hulurkan kain tuala ni, sebab Nabi kena mandi. Kalau kita lah, setakat kain tuala, masuklah kejap rumah sebelah je, masuklah sekejap. Tapi Nabi SAW suruh Aisyah yang ambil kain tuala tu. Lalu Aisyah radhiyallahu anha bagi tahu Nabi, ya Rasulullah, inni haid, sesungguhnya aku sedang haid. Orang perempuan tak boleh masuk masjid, dia kata macam tu. Nabi SAW pun jawab dengan hadis dalam riwayat Sahih Muslim, inna haidataki laysat biyadiki, haid itu bukan di tangan. Apa maksud haid itu bukan di tangan? Nabi suruh Aisyah yang hulur, Nabi tak hulur tangan, Nabi tak ambil, Nabi suruh Aisyah yang hulur tangan. Nak mengatakan betapa Nabi SAW tidak keluar daripada masjid, dan juga Nabi meraihkan Aisyah radhiyallahu anha menjadi khidmat kepada orang yang beriktikaf. Dan Aisyah tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayya lailatul qadri, wahai Rasulullah, apa pendapat kamu kalau saya tahu bila Lailatul Qadar? Jadi bila Aisyah tanya ni, maksudnya apa? Sepatutnya kita tak tahulah bila Lailatul Qadar. Al-Imam Hasan Al-Basri dia kata 24. Kalau 24 maksudnya apa? Maksudnya semalam lah, hari ni sudah terlambat. Dah semalam. Al-Imam Hasan Al-Basri kata 24. Tapi Aisyah tanya tu maksudnya apa? Kita tak tahu. Bila Aisyah tanya, kalau saya tahu bila Lailatul Qadar, apa yang saya nak cakap? Apa yang saya nak doa? Nak minta apa? Banyaklah, kita ni banyak masalah. Kita ni ada masalah dunia, kita ada masalah anak, kita ada masalah kewangan, kita ada masalah macam-macam masalah lah. Masalah dengan orang, masalah dengan dengan harta, macam-macam masalah. Tapi bila Aisyah tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tak kata, Aisyah kamu kena iktikaf. Tak. Rasulullah kata apa? Quli, bacalah ataupun sebutlah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maksudnya apa? Minta maaf. Dalam banyak-banyak benda yang kita nak yang paling penting sekali pada malam Al-Qadar ni ialah kita nak Allah maafkan kita, Allah ampunkan kita. Sebab tak ada benda yang lagi besar daripada keampunan Allah. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Kata Nabi Nuh AS dalam surah Nuh,
dan aku berkata kepada kaumku, istighfarlah kepada Tuhan kamu. Sebab apa istighfar? Yursilis sama alaikum midrara, Allah akan turunkan hujan. Maksudnya apa? Kadang-kadang benda yang kita tak dapat ni, kenapa kita tak dapat? Sebab dosa kita banyak. Sebab tu ada hadis Nabi SAW dalam riwayat Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Nabi kata apa? Nabi kata macam mana ada seseorang tu dia doa, dia duk ya Rabb ya Rabb ya Rabb, dia duk wahai Tuhanku wahai Tuhanku wahai Tuhanku. Macam mana Allah nak makbulkan sedangkan makanan dia haram, minuman dia haram dan pakaian dia haram? Maksudnya kadang-kadang bukan doa kita tidak dimakbulkan, tapi doa kita tu tak sampai pun kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dosa kita. Jadi kita kena banyak beristighfar, banyak meminta ampun, banyak meminta maaf. Saya pun ringkasnya lah, ada beza lah sikit antara ampun dengan maaf ni. Rasanya ramai dah pernah dengar kan. Ampun ni dalam bahasa Arab disebut ghafur. Rabbighfirli, Rabbana ighfir lana, ighfir dhunubana. Itu semua maksudnya apa? Maksudnya ampun. Kalau dalam doa Aisyah ni, afu, innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu. Fa'fu ni maksudnya maaf. Apa beza maaf dengan ampun? Kalau kita orang Melayu sama je lah kan, ampun dan maaf dipinta di hari raya kan. Apa bezanya ampun dengan maaf? Dalam bahasa Arab dia ada beza sikit lah. Ampun ni maksudnya tutup. Ampun maksudnya tutup. Sebagai contoh macam dinding kita ni anak suka conteng, kita dah nak raya esok lusa ni, kita pun beli cat, kita cat je di atas contengan dia tu. Tu dia panggil ampun. Maksudnya apa? Kalau ada orang rajin dikikir, dia jumpa balik, oh ada seni di sebaliknya kan. Maksudnya apa? Benda tu ada tapi kita tutup dia. Lantai ni kotor, kita pun beli kapet je, tutup. Baju banyak tak lipat lagi, mertua nak datang rumah, ambil kain pelekat, hamparkan di atas dia kan, nampak kemas je kan. Buku berterabur dekat rak tu, ambil kain cantik sikit langsir, tutup je rak tu. Kan cantik. Tu dia panggil ampun. Dalam bahasa Arab dia panggil ampun. Benda ada tapi ditutup. Buku catatan amalan kita ni penuh dengan dosa. Malaikat hari-hari dia tutup, dia tulis. Kita di hari kiamat nanti kita akan kata, ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kenapa buku ni semua benda kecil pun tulis? Kita ingat kecil Allah tak tulis dah kan? Tak, dia tulis semua. La yughadiru saghiratan wala kabiratan. Kecil pun tulis, besar pun tulis, semua dia tulis. Kita dia ingat macam tak apa kot, kecil-kecil halal kot, tak, tulis semua. Tapi bila kita minta ampun, buku tu ditutup. Itu maksud ghafur. Tapi malam Al-Qadar, Aisyah tanya nak baca apa, Nabi kata minta maaf. Maaf ni maksudnya padam. Maaf ni maksudnya padam. Kalau kita conteng dengan pensil, kita boleh ambil pemadam, kita padam. Kalau kita tulis kat atas pasir kan, bila air laut datang dia pun padam. Itu dipanggil afu, maaf. Jadi di malam Al-Qadar ni kita harapkan buku catatan amalan kita ni keluar daripada bulan Ramadan ni dimaafkan. Dalam hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang mendirikan Lailatul Qadar dalam keadaan iman dan juga ihtisab, diampunkan semua dosa dia yang telah lalu. Dalam syarah hadis, apa maksud dosa yang telah lalu tu? Maksudnya dosa kecil. Dosa yang diampunkan tu maksudnya dosa kecil. Sebab apa dosa kecil? Sebab dosa besar tak boleh. Dosa besar tak boleh diampunkan dengan kita qiyam malam tu, tak boleh. Contohlah ada orang tu dia buat dosa dengan member kan. Dia fitnah kawan dia tu sampai kawan dia tu kena tangkap polis, masuk penjara, kena hukum 10 tahun. Lepas tu dia pun pergi Lailatul Qadar, dia kata alhamdulillah selesai. Selesai. Tak boleh. Dosa dengan manusia, dosa besar, dia tidak boleh diampunkan dengan kita buat amalan soleh. Dia diampunkan dengan kita bertaubat nasuha. Syarat taubat nasuha ni ada 3. Yang pertama, kita kena menyesal. Dia tak cukup dengan kita salam. Contohnya macam siapa yang bersalam sesama Muslim, tidaklah bersalam dua orang Muslim tu kan berjabat tangan, melainkan dosa-dosa tangan itu akan berguguran jatuh. Itu dosa kecil ke besar? Dosa kecil. Tak cukup. Kalau dosa besar tak boleh. Dia kena ada menyesal, kena ada rasa menyesal dalam hati. Yang kedua, dia mesti minta ampun. Dia mesti minta. Dia kata, ya Allah, ampunkanlah dosaku. Aku buat ni aku buat ni. Ya Allah, aku menyesal, ampunkanlah aku. Dia kena minta. Yang ketiga, dia kena berazam untuk tak nak buat dah. Walaupun mungkin dia buat lagi, tapi dia kena ada azam yang dia nak tinggalkan terus. Bukan dia kata macam, Ramadan lah,
Tak apa, Ramadan jangan buat lagi, habis Ramadan sekarang baru buat. Macam selalu orang kata kan, ni mentang-mentang bulan puasa ni sabar je, lepas puasa nanti tengok. Kalau macam tu dia tak dapat syarat yang ketiga, iaitu apa? Dia kena berazam untuk meninggalkannya terus. Kalau dia berkait dengan orang, berkait dengan hak manusia, hak makhluk, dia kena tambah satu lagi, iaitu dia kena pulangkan balik hak makhluk. Itu taubat nasuha. Yang kedua, ni banyaklah kita nak cerita ni. Kita ni dah di penghujung-hujung ni. Kita kena ingat balik bulan Ramadan ni adalah bulan Al-Quran. Satu-satunya nama bulan yang disebutkan di dalam Al-Quran, Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, satu-satunya nama bulan yang ada dalam Quran ialah bulan Ramadan. Dan Allah tak kata pun bulan Ramadan tu bulan puasa. Allah tak kata pun Syahrul Ramadan alladhi kutiba alaikumus-siyam. Tak ada ayat tu. Reka tu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-siyamu fi syahri Ramadan. Tak ada. Tak ada ayat tu. Reka je tu. Ayat dia macam mana? Surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 185. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran. Hudan linnas. Al-Quran tu adalah petunjuk kita. Kalau dia sekadar dibaca, tak susahlah dakwah Nabi. Kalau sebab Al-Quran ni sebab dia sedap, apa yang payah sangat orang kafir Quraisy nak terima Al-Quran? Kalau sebab dia sedap, tak sedap ke dia dengar? Dia dengar sedap. Abu Jahal, macam mana nak balik ni? Tolong alihkan helmet saya. Helmet saya ada di atas skuter warna biru. Helmet kali merah. Kat sini situ dekat depan kaunter zakat. Depan kaunter zakat. Siapa nak sponsor helmet? Lagi tajuk kita ni. Okey. Apa yang susah sangat Abu Jahal? Abu Jahal laknatullah alaih, diceritakan dia malam-malam dia akan pergi dengar Nabi baca Quran. Sebab apa dia pergi dengar? Sebab Al-Quran tu sedap ke tak sedap? Sedap bunyi dia. Sedap, Al-Quran ni sedap baca. Tapi Al-Quran bukan diturunkan untuk dibaca di mulut saja. Kalau setakat nak dibaca di mulut saja, senanglah dakwah Nabi. Apa yang susahnya? Tapi Al-Quran ni Allah kata apa? Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran ni adalah petunjuk bagi manusia dan juga menjadi pemisah, menerangkan petunjuk tu dan menjadi pemisah di antara yang hak dan juga yang batil. Sebab itulah orang menentang Islam. Orang menentang Islam ni bukan sebab bacaan Quran dia sedap tak sedap. Orang menentang Islam ni sebab isi kandungan Al-Quran tu. Dan Nabi SAW ada satu sunnah, satu-satunya sunnah yang Nabi tak buat di dalam bulan lain. Apa dia? Apakah dia sunnah Nabi yang Nabi cuma buat di dalam bulan Ramadan saja? Bulan lain tak pernah diriwayatkan Nabi buat sunnah tu. Apa dia? Agak-agak apa? Apa? Sunnah ni Nabi buat dalam bulan Ramadan je. Bulan tak Ramadan tak pernah buat. Bagus mesti dah dapat jawapan awal. Apa? Iktikaf. Iktikaf bulan lain pun boleh. Bulan lain pun boleh. Puasa bulan lain pun boleh. Apa dah? Jawapannya tadarus. Tadarus Al-Quran dengan Jibril AS. Nabi cek balik isi kandungan Al-Quran, cek balik apa benda yang Nabi dah buat, apa yang Nabi belum buat, cek balik bacaan dengan Jibril AS. Nabi hanya buat di dalam bulan Ramadan sahaja. Bulan lain tak buat. Tak ada pun Nabi cek dengan Jibril, tak ada. Dalam bulan Ramadan sahaja. Dan kalau kita kira baca tilawah, Nabi SAW boleh tilawah satu hari itu berkali-kali khatam pun boleh. Sebab fasih. Nabi ni fasih, lancar bacaan Nabi ni. Uthman bin Affan diriwayatkan, Uthman bin Affan ni setiap hari waktu dia jadi khalifah, setiap hari dalam solat tarawih dia akan khatamkan Al-Quran sekali. Setiap hari. Bukan sebulan sekali, setiap hari dia akan khatamkan Al-Quran dalam solat tarawih sekali. Al-Imam Syafi'i dalam kitab apa? Ibn Rajab Al-Hambali, dia tulis Al-Imam Syafi'i mengkhatamkan Al-Quran dalam bulan Ramadan sehari 2 kali dia khatam. Maksudnya kalau nak baca boleh, nak baca boleh baca banyak. Tapi Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa Nabi SAW bertadarus dengan Jibril alaihissalam dalam bulan Ramadan sekali saja khatam. Sekali je khatam. Sebab apa sekali je khatam? Sebab apa sekali je khatam? Sebab banyak
Tadarus ni bukan baca. Kalau baca seorang sikit tu senang je. Dia tiba-tiba update kan, dan juzuk 1 kan. Padahal dia baca seorang semuka je, betul ada 20 orang kan. Tiba-tiba dan 1 juzuk. Banyak cantik. Itu namanya baca seorang sikit. Itu bukan tadarus. Itu namanya baca seorang sikit. Tadarus ni apa? Nabi akan memperdengarkan bacaan dia kepada Jibril AS. Kemudian Jibril akan menerangkan kepada Nabi apa, kat mana betul, kat mana salah dia, apa maksud dia, apa tugasan daripada ayat tu. Dia macam kita cek KPI di hujung tahun. Sebab Al-Quran mula diturunkan dalam bulan Ramadan. Setiap kali Ramadan Nabi akan cek balik Al-Quran tu dengan malaikat yang menurunkan Al-Quran tu. Sebab tu sunnah di dalam bulan Ramadan ni dia ada 2. Satu, sunnah membaca Al-Quran sehingga khatam. Dalam mazhab Syafi'i, sunnah dia kita khatam sekurang-kurangnya sekali untuk kita membaca Quran. Tilawah ni sunnah dia kita khatam dalam bulan Ramadan sekurang-kurangnya sekali. Yang kedua adalah sunnah tadarus. Sunnah tadarus ni kita buat macam mana? Sekurang-kurangnya kita cari seorang. Dia tak disyaratkan 10 orang. Dekat masjid tu kan dia ada papan putih, dia suruh tulis nama. Ada 7 kumpulan. Kumpulan 1 sampai 6 dah penuh dah. Kumpulan 7 tu tak penuh-penuh. Dia kata, sebab ustaz tu garang, tak nak lah dengan ustaz tu kan. Ataupun nombor 7 tu pakcik, seorang pakcik. Pakcik tu kalau baca dengan dia lambat, tak nak lah. Semua orang tak isi nama kat pakcik tu kan. Tadarus ni sekurang-kurangnya seorang je. Dan orang tu kalau boleh cari yang lebih mahir daripada kita, ataupun ustaz, ustazah. Cek bacaan kita dan cek maksud ayat tu. Dan dia tidak disyaratkan khatam. Tadarus tidak disyaratkan khatam. Jadi ada 2 sunnah. Satu, sunnah tilawah. Kita disunatkan untuk khatam dalam sebulan tu sekurang-kurangnya sekali. Satu lagi sunnah dia tadarus, sekurang-kurangnya cari seorang. Kalau kita tak mampu buat 30 juzuk, sebab Nabi pun 30 juzuk habis dalam masa sebulan. Sebulan baru habis. Kita lagi lah kan, kita ni bukan orang Arab, lidah pun tak Arab, muka lagi tak Arab. Jadi kalau tak khatam tu biasa je, tak biasa je. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu khatam dengan Nabi tafsir selama 13 tahun. 13 tahun. Kita ni baru belajar 4 tahun, habis-habis buat kuliah tafsir dah kan. Ibnu Abbas 13 tahun. Jadi kalau tak khatam tadarus tu tak ada masalah. Sekurang-kurangnya kita buat walaupun sedikit. Kita ni, kalau kita ni lidah Melayu ni, bolehlah kita ambil surah-surah lazim dulu. Sekurang-kurangnya 3 qul, surah Al-Fatihah ke, Ad-Duha sampai An-Nas ke. Ini kalau saya tanya ni, apa maksud As-Samad? Tak tahu. Padahal surah kegemaran, hari-hari baca. Tapi tak tahu apa maksud As-Samad. Allahus Samad. Apa maksud Samad? Tak tahu. Jadi teruk sangatlah. Teruk sangat. Sebab itulah kita kena banyakkan. Dia ada masa lagi sikit ni, lagi 5-4 hari ni, kita banyakkan membaca Al-Quran. Kalau kita tak boleh baca, kalau orang perempuan cuti, boleh membaca terjemahan Al-Quran. Boleh baca terjemahan Al-Quran, boleh juga mendengar Al-Quran, dan juga boleh juga membaca ayat Quran sebagai ulangan hafalan. Itu kalau orang perempuan cuti ya, dia boleh baca ayat ulangan hafalan, ataupun dia membaca terjemahan Al-Quran, ataupun mendengar orang lain baca, ataupun kalau ayat-ayat tu adalah ayat-ayat zikir, ayat-ayat doa, dan juga ayat-ayat ruqyah, dia boleh baca ya. Memperbanyakkan amalan sunat. Kita ada banyaklah amalan-amalan sunat yang kita boleh buat di penghujung-hujung Ramadan ni. Yang paling senang sekali ialah apa? Yang paling senang sekali ialah sedekah. Sebenarnya dalam banyak-banyak amalan yang paling senang ialah sedekah. Sebab itulah antara tafsir kenapa bila kita mati nanti, kalau ada orang tu mati kan, bila didatangi malaikat maut tarik nyawa dia, dia akan kata apa? Laula akhartani ila ajalin qarib, kalaulah aku boleh dilengahkan sekejap je, aku nak lengah sekejap je, fa as-saddaqa wa akum minas salihin, supaya aku boleh sedekah. Antara tafsir dia sebab apa dalam banyak-banyak amalan dia pilih dia nak sedekah. Antara tafsir dia kata sebab sedekah ni adalah benda yang paling senang. Dalam banyak-banyak amalan, solat dia kena ambil wuduk dulu. Kalau nak bersalawat dia kena sebut Allahumma salli ala Muhammad, kena sebut. Tapi kalau baca Quran dia kena ada Quran kalau tak hafal. Kalau dia hafal pun dia kena baca dengan bertajwid. Tapi kalau sedekah tak payah. Cukup dia bagi saja. Bagi je. Ataupun ditunjuk je. Itu tu. Bagi cepat. Dah, cukup dah. Dapat dah sedekah. Sebab itulah banyakkan bersedekah. Dan kesan kaitan di antara baca Al-Quran dengan sedekah tu sepatutnya kuat. Sebab itulah Nabi SAW kata Aisyah, bila Nabi tadarus dengan Jibril pada waktu malam, Nabi akan banyak bersedekah pada waktu siang.
Jadi kalau kita ni baca Quran banyak tapi kedekut tak ingat dunia, kata kedekut tak ingat dunia, kedekut tak ingat akhirat, maksudnya kita tak berkesan bacaan Al-Quran kita kepada diri kita. Jadi banyakkan bersedekah. Itu antara amalan-amalan sunat lah. Tapi sebenarnya lah, sebenarnya saya bagi tahu yang sebenar lah. Sedekah yang paling baik ni sebenarnya kepada siapa? Kepada siapa? Kepada ahli keluarga. Kepada ahli keluarga. Ahli keluarga yang paling dekat lah, pasangan lah. Contoh saya kan, saya bagi hadiah kat isteri tu, dikira sedekah kan. Dia pun seronok, saya pun dapat pahala sedekah. Kalau dia bagi saya, lagi saya suka lah. Tapi kalau saya bagi kat dia, pahala sedekah pun dapat, pahala menggembirakan pasangan pun dapat, dan dia pun seronok dan dapat pahala. Itulah dia. Ramai orang terlepas pandang. Dia bagi macam-macam. Dekat Palestin bagi, memanglah tu kewajipan, itu bukan sunat. Dekat manalah semua dia bagi, tempat-tempat lain semua dia bagi, rumah dia serba tak cukup. Jadi terbalik lah. Sepatutnya sedekah yang paling baik adalah sedekah kepada ahli keluarga, terutamanya adik-beradik lah. Sebab adik-beradik ni dia tak duduk di bawah nafkah, tapi dia masih lagi keluarga. Jadi kita sedekah banyak. Ataupun nak memperbanyakkan zikir. Dalam akhir-akhir Ramadan ni kita boleh memperbanyakkan zikir. Antara zikir yang paling baik adalah kita bertahlil, menyatukan Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ithar, ni pun satu. Bulan Ramadan ni sepatutnya bulan kita mengutamakan orang. Bulan Ramadan ni Allah kata kita disyariatkan puasa kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana kita diwajibkan kepada orang sebelum kita. Mana ada amalan lain Allah kata kamu diwajibkan solat seperti mana orang dulu pun kena solat, ataupun kamu kena buat haji macam orang dulu pun kena buat haji, ataupun Allah kata kamu kena bayar zakat, orang dulu pun kena bayar zakat. Tak ada. Tapi bila Allah cerita pasal puasa, Allah kata apa? Kamu diwajibkan puasa seperti umat terdahulu. Sebab apa ada seperti umat terdahulu tu? Antara lain sebab puasa ni sepatutnya mengingatkan kita kepada orang lain, terutamanya orang yang tak ada makanan. Sebab tu tak kena lah kalau kita ni dalam bulan Ramadan kita tak makan selama 8 jam, 10 jam, 12 jam, tapi berat badan bertambah. Sangat pelik lah, sepatutnya pelik lah kan. Statistik daripada pihak berkuasa tempatan, Majlis Perbandaran kan, mengatakan bahawa pembaziran ataupun pembuangan makanan yang masih elok di dalam bulan Ramadan adalah berlipat kali ganda daripada bulan-bulan yang biasa. Pelik ke tak sepatutnya? Sepatutnya pelik lah. Tapi kita pun tahu kenapa dia tak pelik. Sebab dia dah jadi terbalik. Bulan Ramadan sepatutnya bulan puasa, tapi dia terkenal dengan bulan makanan. Tengok FYP kan, FYP selang 2 resipi kan. Selang 2 je makanan, selang 2 je makanan. Macam mana kita tahu? Sebab apa? Sebab ada makanan yang keluar bulan Ramadan saja. Bahkan ada satu wajbah, ada satu hidangan, meal yang hanya ada dalam bulan Ramadan saja. Orang Badar panggil moreh, orang Kelantan panggil colek. Dia ada bulan Ramadan je, mana ada bulan tak Ramadan dia nasi belauk. Macam mana boleh ada makanan tu? Sedangkan asalnya kita diwajibkan puasa ni supaya kita ingat kepada orang. Macam mana ada orang tak cukup makan? Nabi SAW beriktikaf selama 10 hari 10 malam di dalam masjid, tak keluar daripada masjid langsung melainkan untuk qada hajat. Mandi pun tadi saya cerita, Aisyah tolong hulurkan tuala. Soalan yang paling famous kalau saya cerita tentang iktikaf, soalan yang paling famous orang akan tanya apa? Nabi makan kat mana? Sebab apa? Sebab penting sangat makan tu kan. Sangat penting. Jawapan dia, Nabi makan sikit. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kana ahlu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang selama 2 bulan saja dia hanya makan 2 benda saja, iaitu kurma dan air. 2 bulan. Bukan kata 2 hari, bukan 10 hari. 10 hari tu tak ada apa lah, 10 hari di iktikaf tu. Jadi kurma ni makanan yang tak perlu dimasak. Jadi tak timbullah soalan, orang perempuan kalau dia iktikaf, siapa nak masak untuk suami dia? Sebab memang Nabi makan makanan yang tidak dimasak. Dan isteri-isteri Nabi pun iktikaf bersama dengan Nabi SAW, tapi kemah yang berbeza. Jadi mengutamakan orang lain tu yang kita kena ingat. Dan ini sepatutnya kesan kita daripada keluar daripada bulan Ramadan. Kalau habis daripada bulan Ramadan kita terlupa hakikat puasa tu melatih kita untuk mengingati orang lain. Jadi kita kena cek baliklah. Sebab apa? Sebab antara petanda sesuatu amalan tu diterima oleh Allah Ta'ala. Saya tak tahu amalan kita diterima tak diterima.
Mana-mana ustaz, alim, ulama pun dia tak akan tahu macam mana amalan tu diterima ke tak diterima oleh Allah Ta'ala. Yang saya boleh tahu ataupun yang saya boleh bagi tahu hanyalah dia sah ataupun tidak saja. Saya tengok ada orang tu dia solat nampak aurat. Saya berkata, bang, tadi abang ni solat tadi nampak aurat bang, tak sah. Kata, kau siapa? Kau bukan Tuhan. Sedap-sedap je nak judge aku. Kata, saya tak tahu, saya cuma tahu sah tak sah je. Tu saja yang tahu. Saya tahu sah tak sah je. Dia tak ambil wuduk, dia solat. Lepas tu saya kata, solat tadi tidak sah. Kata, kau bukan Tuhan. Bukan, saya bukan mengaku saya Tuhan. Saya cuma tahu sah atau tidak sahaja. Solat tu cukup syarat, cukup rukun, saya kata sah. Solat tu tak cukup rukun, tak cukup syarat, saya kata tidak sah. Tu sahaja. Tapi saya tidak akan tahu solat tu diterima atau tidak, puasa tu diterima ataupun tidak. Dan dalam hadis Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi kata Allah Subhanahu Wa Taala ni adalah, Allah Subhanahu Wa Taala ialah maha cemburu. Maha cemburu ni apa? Allah Ta'ala tidak menerima satu amalan yang ada sikit saja niat lain. Niat lain Allah tak terima. Kita puasa kan, ramai orang puasa kan, kam min sa'imin, berapa ramai orang puasa? Ramai orang puasa tapi dia ada niat lain. Contohnya dia puasa kerana nak kurus, puasa sebab nak kurus. Saya tak boleh kata tak sah, saya tahu sah. Dia niat pagi tu nawaitu shaum Ramadan, dia sahur, lepas tu dia buka puasa dengan kurma pula. Lepas tu sepanjang dia ni dia baca Quran. Saya kata sah lah puasa dia, alhamdulillah. Saya tak tahu dia terima atau tidak. Sebab apa? Sebab Allah tidak menerima kecuali yang ikhlas sahaja kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita dalam bulan Ramadan ni, antara tanda amalan kita diterima ialah selepas bulan Ramadan. Ni tanda saja, tanda saja. Selepas bulan Ramadan kita masih lagi konsisten buat amalan yang tu. Terutamanya, saya bagi terutamanya sebab dalam bulan Ramadan selalu orang dengar lah, terutamanya Qiyamul Lail. Qiyamul Lail ni sebenarnya Nabi buat sama je setiap hari. Setiap hari Nabi buat, tak ada yang Nabi tak buat, hari-hari Nabi buat. Tapi kita ni selalu dalam bulan Ramadan lah kita dengar solat witir, autiru, majidu tu dengan bulan Ramadan je lah. Asalnya solat witir ni Nabi buat hari-hari, tak pernah miss. Nabi musafir. Kita kalau musafir, kita mana solat qabliyah? Tak ada kan? Kita berhenti ke RNR nak solat Zuhur. Solat yang 4 pun kita potong jadi 2. Takkan kita buat qabliyah dulu kot? Ada tak orang sampai-sampai buat qabliyah dulu lah, lepas tu dia buat ba'diyah pula? Kalau macam tu baik dia sembahyang 4 awal-awal. Orang pendekkan supaya kita cepat, perjalanan kita ni cepat sampai. Tapi Nabi SAW tak pernah miss solat witir. Nabi akan berhenti walaupun sekejap, turun daripada unta dia dan solat witir. Menunjukkan apa? Solat qiyam ni hari-hari Nabi buat. Tanda Allah Ta'ala terima qiyam kita dalam bulan Ramadan, tanda Allah Ta'ala terima tarawih kita dalam bulan Ramadan ialah lepas habis Ramadan, terutamanya di malam raya, kita masih lagi mendirikan qiyam. Kalau malam Ramadan tu hilang semua kan. Biasa malam-malam Ramadan ni adalah paling-paling pun 5 saf, 3 saf kan. Malam Ramadan tinggal imam dengan Bilal tu, ingat dengan Bilal, siap pun tak ada. Siapa kunci masjid tahu? Semua tak ada. Sebab solat di rumah lah kan. Solat di rumah. Tapi ceritanya, kalau kita, petanda kita diterima amalan kita ialah kita dikurniakan istiqamah. Selepas Ramadan kita masih lagi tergerak hati untuk buat benda yang sama. Sebab itulah amalan yang paling utama kita buat, puasa yang paling utama kita buat selepas puasa Ramadan habis nanti, apa dia? Puasa 6 Syawal. Dan dalam mazhab Imam Syafi'i kata puasa 6 ni bermula sejurus pada 2 Syawal. Saya kalau puasa 2 Syawal ni orang rumah monyok kata, orang nak pergi jalan dia puasa pula kan. Imam Syafi'i kata 2 Syawal tu yang paling afdal puasa. Sebab apa? Itu petanda amalan kita ni diterima oleh Allah Ta'ala. Kita dikurniakan apa? Istiqamah untuk kita meneruskan amalan tu selepas bulan Ramadan. Okey. Yang ketiga, Qiyamul Lail. Kenapa dinamakan qiyam tu qiyam? Ni saya nak cerita sejarah sikit. Qiyamul Lail dinamakan Qiyamul Lail. Dia tak nama Sujudul Lail ataupun Ruku'ul Lail. Nabi kata man qama Ramadan, man qama Lailatul Qadri. Kenapa Nabi kata man qama? Kenapa qama? Kenapa berdiri? Apa maksud berdiri? Jawapan dia adalah sebab asalnya solat qiyam ni adalah solat yang lama berdiri dia, panjang bacaan dia. Sebab tu tak kena kalau setengah-setengah tempat tu, ni saya tegur kepada semua orang lah kan. Setengah-setengah tempat tu dia buat tahajud bagus dah, tapi semayang dia pendek je. Lepas habis solat tu dia buat zikir munajat panjang. Itu tak kena. Nama dia Qiyamul Lail sebab asalnya Nabi berdiri itu lama. Berdiri itu lama. Sebab tu nama Qiyamul Lail dalam bulan Ramadan dipanggil tarawih. Sebab apa tarawih? Sebab penat berdiri lama ni,
kena berehat sekejap. Nama tarawih tu maksudnya rehat. Aisyah radhiyallahu anha dia kata apa? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu, Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah lebih, Aisyah kata, dalam bulan Ramadan ataupun selain Ramadan tak pernah lebih dari 8 rakaat. Jadi orang duk bahas lah, oh Nabi sembahyang 8 je, Nabi sembahyang 20, mana datang 20 kan. Tapi Aisyah sambung, dia kata apa? Tapi janganlah kamu tanya betapa lamanya sembahyang 8 tu, panjang 8 tu. Sahabat-sahabat pernah bersolat tarawih dengan Nabi, solat qiyam di bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan sahabat pernah solat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengah-tengah solat tu sahabat-sahabat khawatir tak sempat sahur kita hari ni. Maksudnya apa? Menghampiri waktu subuh. Lama tak lama 8 tu. Sebab tu Umar Ibn Al-Khattab dia buat 20. Sebab apa? Sebab dia nak mengurangkan waktu berdiri, tapi dia nak sama tempoh tu. Sebab tu ada riwayat Uthman dia buat 60 ataupun 80. Sebab apa? Sebab dia nak kurangkan berdiri, tapi dia nak sama tempoh tu. Itu asal usul dia. Yang kita ni ambil 8 dan ambil sikit kan. Akhirnya kita pun dapatlah makin lama makin sikit. Wallahu a'lam lah kan. Dulu 20, sekarang ni kebanyakan surau dah buat 8 kan. Jarang surau buat 20, masjid je buat 20. Itu pun sebab arahan Jaiz. Tak tahulah lama lagi, tak tahu dalam 30 tahun akan datang surau pun buat 4. Akhirnya surau buat 2. Nanti cicit kita dia sembang lah sama-sama dia kata, atuk aku dulu pernah cerita surau ni dulu pernah buat 8. Kita sekarang sebenarnya 2 je kan. Nak kata makin lama makin sikit. Ada seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu, dia solat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada rakaat pertama je. Tak cerita banyak, rakaat pertama je. Nabi memulakan selepas baca Fatihah tu membaca surah Al-Baqarah. Dia pun kata kemungkinan Nabi akan rukuk pada ayat yang ke-100. Bukan satu muka. Dia kata dalam hati dia, kemungkinan Nabi akan rukuk pada ayat yang ke-100. Tengok-tengok Nabi tak rukuk. Nabi habiskan surah Al-Baqarah. Berapa juzuk Al-Baqarah? 3 juzuk. Dia kata mungkin Nabi nak rukuk kot. Rupanya Nabi tak rukuk. Nabi baca surah An-Nisa pula. Lepas habis surah An-Nisa dia kata mungkin Nabi nak rukuk kot. Rupanya Nabi tak rukuk. Nabi baca surah Ali Imran, patah balik Ali Imran. Selepas tu barulah Nabi rukuk. Maksudnya dalam satu rakaat 4 juzuk lebih tu biasa je. Sebab tu tak pelik kalau 8 rakaat dah khatam. Tak pelik 8 rakaat tu dah khatam. Ada masjid di Malaysia ni, saya pernah cuba juga. Dia buat dia khatam dalam satu malam. Dia tak buatlah 8, tapi dia khatam dalam satu malam. Solat tarawih dia 8 jam. Saya solat 2 rakaat je lah dengan dia. Lepas tu saya berhenti. Tak larat. Tapi pernah lah saya cuba. Dia buat, memang boleh 8 jam berdiri tu kan. Sebab itulah Nabi SAW solat qiyam sehingga bengkak apa? Kaki Nabi kat mana? Bahagian mana? Lutut ke? Paha? Mana? Bengkak kat mana? Kat gaut? Kat mana? Bengkak kat bahagian mana? Dekat bahagian tumit Nabi. Kenapa tumit? Sebab terlalu lama berdiri. Darah tu lama sangat duduk di tumit. Sebab itulah nama solat tu apa? Qiyamul Lail. Jadi kena ingat hadis tadi. Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berdiri, siapa yang mendirikan Lailatul Qadar dalam keadaan iman, dalam keadaan ihtisab, mengharapkan ganjaran, diampunkan semua dosa dia yang telah lalu. Sebab tu namanya Qiyamul Lail. Kalau tak kita tukarlah nama dia Munajat Lail ke, tukar nama dia kan. Nama dia Qiyamul Lail sebab berdiri itu lama. Dan dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i kata sunat bagi kita mengkhatamkan Al-Quran sekurang-kurangnya sekali di dalam solat tarawih. Sebab itulah kalau ikut mazhab Syafi'i sehari sepatutnya satu muka lah, satu rakaat tu satu muka. Al-Quran tu memang disusun macam tu. Disusun supaya 20 muka surat tu satu juzuk. Supaya kita solat 20, satu rakaat satu muka surat, 20 rakaat satu juzuk. Tu memang disengaja disusun macam tu. Kata Imam Syafi'i, sunat kita khatamkan Al-Quran di dalam bulan Ramadan sekali dalam solat tarawih. Di tanah Melayu, orang tua-tua dulu, ulama-ulama dulu, dia anjurkan, dia ajarkan baca Wadduha, An-Nas, Alam Nashrah, Al-Falaq. Dia ajar macam tu supaya kita ingat bilangan rakaat. Supaya kita ingat bilangan rakaat. Sebab kadang-kadang kita terlupa kan, ni dah rakaat berapa dah kan. Tak apalah, buatlah. Tengok-tengok 24. Rugi malam ni kan. Patut sempat jekyll tadi, tutup lah kan. Tak, dalam mazhab Syafi'i sunat dia kita khatam Quran sekali dalam solat tarawih. Sekali. Sebulan tu sekali lah, bukan setiap malam. Sebulan sekali. Okey.
Yang keempat, kita kena faham kepentingan bulan Ramadan. Kenapa ada Ramadan? Kenapa bulan Ramadan ni ada? Umat terdahulu umur dia panjang. Nabi Nuh AS dia berdakwah sahaja selama 950 tahun. Dakwah saja, bukan umur dia. Dia berdakwah selama 950 tahun. Kalau kita timbang amalan kita dengan umat Nabi Nuh, dah lama dah kita kalah. Sebab kita ni umur Nabi SAW 63 je. 63, kalau hari ni ada orang bertanding lagi. Tak ada masalah kan? Nabi SAW 63 dah meninggal. 70 pun kalau kita dah terketar-ketar dah solat atas kursi. Tapi Nabi SAW bagi peluang kepada umat dia. Allah Ta'ala bagi peluang kepada umat dia, umat Nabi Muhammad SAW, untuk dapat pahala banyak seperti umat-umat terdahulu, bahkan setiap tahun. Sebab apa? Sebab Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam tu satu malam saja, tapi kita dapat lebih banyak, bukan sama lebih banyak daripada 1000 bulan. Bukan 1000 kali. Ramai orang ingat 1000 kali. Dia pergi lepak dengan kawan dia kan, lepak dengan kawan. Lepas tu dia kata, malam ni kita dah kira lepak 1000 kali. Bukan 1000 kali, 1000 bulan. 1000 bulan ni maksudnya 1000 kali 30. Kalau sebulan ada 30. Tapi semua orang nak raya 29 juga. Tak apa, kali 29. Tak apa. Yang penting apa? Lebih baik. Allah kata apa? Bukan seperti, Allah kata khairum min, lebih baik daripada 1000 bulan. Tak tahulah lebih baik tu 2000 ke, lebih baik tu 10,000 ke, lebih baik tu tak tahu banyak mana. Tapi itu kelebihan bulan Ramadan. Kalau kita sedar hakikat ni, kita takkan sia-siakan peluang tu. Sambung lagi. Apakah yang kita ada dalam bulan Ramadan ni? Sebab bulan Ramadan ni bulan yang mulia, murah, pemurah. Kita duk sebut Ramadan Karim, Ramadan Mubarak. Maksudnya apa? Ramadan ni diberi banyak kepada kita peluang. Buat satu pahala, benda senang je, dapat pahala banyak. Dalam hadis yang dhaif ada sebut, kita buat amalan yang sunat dapat pahala macam fardu. Buat amalan yang fardu dapat macam 70 kali fardu. Jadi benda tu mudah je. Kalau kita buat sikit dapat banyak. Sebab tu ramai orang dia nak bayar zakat dalam bulan Ramadan, sebab dia kata boleh digandakan. Sebab apa? Sebab memang ada kemuliaan dalam bulan Ramadan. Jadi kita kena membalas balik kemuliaan tu dengan kita menjadi insan yang pemurah, insan yang mulia. Rasulullah SAW lebih pemurah daripada angin yang bertiup. Kita tengok angin macam sekarang ni kan, angin yang berhujan ni kan, dia tak kira macam nak kena kat siapa, dia tak kira. Hujan ni dia tak kira kena kat siapa, kena kat orang beriman je ke, kena kat orang tak beriman je ke, dia kena kat semua. Itulah pemurahnya angin. Jadi Nabi SAW akan jadi sangat pemurah. Kita kena ingat harta kita yang kita ada ni sebenarnya bukan kita punya. Yang kita punya adalah yang kita sedekah. Pernah ada orang bagi hadiah kepada Nabi SAW seekor kambing, daging kambing lah, seekor. Aisyah radhiyallahu anha dia tahu Nabi ni dia suka makan di bahagian bahu kambing. Bahu kambing tu Nabi suka makan. Tapi dia juga tahu Nabi suka sedekah. Jadi dia tak tanya pun Nabi, dia terus sedekah. Dia sedekah, semua dia sedekah, tapi ditinggalkan sedikit daripada bahu kambing. Ditinggal sikit. Bila Rasulullah SAW balik ke rumah, dia pun cerita lah, dia kata tadi ada orang bagi. Dia nak cakap yang dia sedekah. Dia kata tadi ada orang bagi kat kita seekor, tapi saya terus sedekah kan. Bagus tak? Saya terus sedekah, tapi saya tinggalkan sikit lah di bahagian bahu. Jadi yang ada tinggal sekarang ni adalah bahu-bahu je lah. Lepas tu Nabi kata, tidak wahai Aisyah, bukan wahai Aisyah, sebenarnya yang tinggal untuk kita adalah semua kecuali bahu tu. Apa maksudnya? Sebenarnya yang kekal, pahala yang kekal adalah yang kita sedekahkan. Sebaliknya kalau kita makan, dia habis, dia jadi tinja. Lepas kita makan, dia jadi badan kita, lepas tu kita buang air, habis lah. Sebab tu kena ingat, dalam bulan Ramadan ni, penat macam mana pun, malam Al-Qadar Nabi diriwayatkan tak tidur. Sebab tu ramai ulama dia pilih 27 tak tidur terus. Daripada maghrib tu tak tidur langsung sampailah ke subuh, tak tidur. Biasanya malam-malam biasa Nabi tak kejut isteri dia. Kalau bangun qiyam ni Nabi tak kejut isteri dia. Tapi kalau malam, kecuali witir lah, witir Nabi akan kejut. Tapi kalau malam Al-Qadar Nabi akan kejut isteri dia. Tidur Nabi kejut, tidur je Nabi kejut. Kita kata macam penat lah, kita kan kena seimbang dunia akhirat kan, selalu kan. Tapi kita kena ingat, penat tu satu malam je, tapi pahala dia kekal selama-lamanya. Sebaliknya kalau kita buat benda yang seronok-seronok malam tu kan, seronok lah, memang seronok. Malam tu barulah nak pergi tengok Papa Zola kan, malam tu baru nak tengok. Tengok dengan anak-anak, seronok tak kan? Family bonding time kan, seronok tak? Seronok lah. Kegembiraan dapat tak? Dapat lah. Kegembiraan tu akan hilang tak?
akan hilang. Tapi dapat pahala kekal tak? Habis macam tu je lah. Habis macam tu je. Jadi sebab itulah Nabi ajar kepada Aisyah, benda yang kita sedekah tu yang akan kekal, sebaliknya yang kita simpan tu sebenarnya yang akan sia-sia, sebab kita makan untuk diri kita. Okey, ini sempurna bekerja. Nabi SAW suka kalau kita buat satu-satu amalan tu kita buat sehabis baik. Kalau kita buat apa saja amalan, pilihlah yang paling baik, bukan pilih yang cukup-cukup makan. Memang sah, saya tahu kan ada beza, memanglah dapat pahala. Kita tak boleh khatam Quran, kita pun baca Qul Huwallah 3 kali, dapat tak pahala? Dapat juga, tahulah dapat pahala. Kita tak faham pun tapi baca, dapat tak satu huruf 10 pahala? Dapat kan? Dapat. Tapi Allah suka kalau kita buat satu kerja tu, buat yang paling baik. Kalau kita buat satu benda tu, buat yang paling baik. Solat sah tak kalau saya pakai plekat dengan baju singlet? Sah? Sah je kan? Tapi Allah kata apa? Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Pakai yang paling cantik. Nak menghadap Allah Ta'ala, pakailah yang paling cantik. Allah suka kalau kita buat tu yang paling baik yang kita boleh. Sebab itulah kalau kita baca Quran, bacalah yang paling baik. Bukan nak kejar apa? Nak kejar apa? Nak laju-laju. Ada orang dia baca Quran cepat nak habis kan, sedangkan itulah masa dia bersama dengan Allah Ta'ala. Jadi buatlah yang sehabis baik. Masa yang ada ni, kalau Allah terima 2 rakaat pun cukup dah. Sebab apa? Sebab Allah kata apa? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima daripada orang yang bertakwa sahaja. Jadi kalau Allah terima 2 rakaat kita solat, menandakan kita termasuk dalam orang yang bertakwa. Dah cukup dah. Jadi buatlah satu. Kalau kita ada banyak-banyak amalan, buatlah satu yang paling baik, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni iktikaf. Tadi nak cerita saya iktikaf kan. 10 akhir ni kita disunatkan untuk iktikaf. Iktikaf Nabi sallallahu alaihi wasallam sepanjang tahun, Nabi hanya iktikaf 10 hari je di akhir Ramadan. Bahkan ayat iktikaf di masjid dalam Al-Quran ada 1 saja. Itu pun di dalam bulan Ramadan. Jadi iktikaf Nabi ni di bulan Ramadan. Nabi masuk daripada petang sebelum masuknya maghrib 21 Ramadan, dan Nabi hanya akan keluar pada malam raya. Tak keluar lah sepanjang-panjang tu, Nabi tak keluar. Tapi kalau kita tak mampu, kita buatlah malam sahaja. Malam ni mula daripada maghrib. Malam Al-Qadar dia mula daripada maghrib. Dia bukan mula daripada Isyak, dia mula daripada maghrib. Tapi kalau solat tarawih ataupun solat qiyam, dia mula daripada lepas Isyak. Kalau malam Al-Qadar, dia mula daripada lepas maghrib, daripada maghrib. Jadi siapa-siapa buat amalan mula daripada maghrib sampai ke subuh tu, insya-Allah dapat pahala Lailatul Qadar. Dan siapa yang nak beriktikaf boleh beriktikaf daripada malam, kalau dia boleh malam saja. Tapi pastikan iktikaf kita ni inqita'. Al-iktikaf inqita', maksudnya apa? Memutuskan hubungan kita dengan orang lain. Tadi saya sebut sikit je kan, rumah Nabi sebelah-sebelah. Kenapa Nabi tak tidur dalam rumah je? Sebab Nabi nak memutuskan diri dia daripada orang lain. Jadi kalau orang yang paling rapat dengan Nabi, isteri Nabi pun Nabi putuskan, lebih aula Nabi putuskan dengan sahabat-sahabat dia. Jadi tak kena lah kalau kita iktikaf ni meriah. Ingat apa? Daurah. Ini bukan daurah. Iktikaf lah. Jadi iktikaf tak pernah diriwayatkan Nabi buat majlis ilmu. Kuliah Zuhur, kuliah Asar, tak pernah ada. Waktu iktikaf tak pernah ada. Waktu iktikaf Nabi SAW tak pernah mengajar. Dan waktu iktikaf Nabi SAW, semua amalan-amalan Nabi buat di dalam kemah Nabi sahaja. Termasuklah wirid selepas solat. Kita selepas solat kan disunatkan wirid. Subhanallah 30, 33, Alhamdulillah 33. Semuanya Nabi buat dalam kemah Nabi. Habis je bagi salam, sahabat-sahabat kata, Nabi bagi salam dekat tempat imam ni, terus Nabi masuk ke tempat iktikaf dia, sambung di situ. Ada sahabat sakit, Nabi tak pergi ziarah rumah dia. Meninggal sahabat tu, Nabi tak pergi pun rumah dia. Sahabat-sahabat usung jenazah dia, bawa ke masjid, barulah Nabi keluar solatkan jenazah. Habis solat jenazah, Nabi masuk balik ke tempat iktikaf, tak hantar dia pergi ke perkuburan. Betapa memutuskannya Nabi SAW dengan orang lain. Jadi aslul i'tikaf al-inqita'. Asalnya i'tikaf ni kita memutuskan diri kita daripada orang. Itu asalnya i'tikaf. Sebab apa? Sebab kita nak mengingati yang kita ni akan kembali kepada Allah Ta'ala secara bersendirian. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Semua orang akan balik kepada Allah secara bersendirian. Tak kiralah kita ni ada kerajaan besar sekalipun, tak kiralah ni kita ikut jemaah Islam paling asolah dalam dunia ni, hari akhirat nanti kita hanya akan bercakap bagi pihak kita saja. Tak ada orang akan bercakap bagi pihak kita. Nabi pun tak boleh wakil untuk kita. Semua orang akan berhadapan dengan Allah secara bersendirian. Jadi iktikaf melatih kita untuk kita bersendirian dengan Allah
Subhanahu wa ta'ala. Mengadulah ke Allah Ta'ala. Banyak benda nak mengadu kan, mengadulah ke Allah Ta'ala. Banyak benda nak mintalah ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi waktu iktikaf adalah waktu yang paling baik untuk melatih. Tapi kalau ada kerja, keluarlah. Habis kerja masuk semula ke dalam iktikaf. Contoh macam dia tak boleh nak iktikaf macam Nabi siang malam. Nabi iktikaf siang malam, bukan malam saja, siang dan malam. Dia kata saya siang kena kerja. Tak apalah, pergi kerja. Balik kerja tu jangan singgah dulu jeka kan. Jangan. Dari tadi jeka kena kan. Khatam lah. Dia singgah khatam. Jangan. Dia terus je masuk balik ke tempat iktikaf. Duduk balik dalam iktikaf, keluar pun sama. Keluar ke tempat kerja. Bukannya keluar ke tempat lain. Macam itulah sunnah Nabi SAW. Mudah-mudahan kita dapatlah ini sunnah dia. Dan ini antara benda yang kita boleh latih lah. Terutamanya orang yang tak boleh puasa. Terutamanya orang tak boleh puasa. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi sebut apa? Man fattara sa'iman. Ramai orang salah faham hadis ni ya. Siapa yang membukakan puasa orang yang berpuasa, maka dia akan mendapat pahala orang yang berpuasa. Ramai orang salah faham, dia kena jamu nasi Arab ataupun nasi berlauk kan. Sebenarnya membukakan puasa tu apa? Yang kurma tu je. Jadi contohlah, saya pergi masjid tu dah ada orang sponsor dah. Malam 27 jangan lawan lah, mamak ambil. Malam 27 biasa mamak menang, kita jangan sponsor dah. Dia menang lah. Kita pergi 27 tu, kita pergi kat kawan sebelah, bawa kurma sebiji, bagi dia. Bang, abang dah ada kurma, bagi dia. Saya dapat pahala abang tu free. Mamak tu dapat jamu nasi, walaupun satu pinggan tu 20 ringgit, 25, saya dapat pahala dia buka puasa. Sebab apa? Saya yang fattara sa'iman, saya yang membukakan pahala, membukakan puasa dia. Jadi paling kurang pun kurma je. Saya tak makan kurma, bagi dia kuih. Macam tu. Sebenarnya yang itu sahaja yang dapat pahala tu. Ramai orang salah faham, dia ingat kena jamu satu pinggan. Tak payah. Dia cukup dengan kita membatalkan puasa dia. Bukan batalkan puasa dengan kuat hidung kata. Membatalkan puasa, maksudnya bagi dia makanan untuk buka puasa. Air mineral lagi lah. Air mineral pun boleh. Bagi dia air mineral, dah dapat pahala membukakan puasa. Siapa yang tak boleh berpuasa, boleh bantu orang yang berpuasa dengan sediakan makanan orang yang berpuasa. Sekurang-kurangnya itulah yang sikit tu. Jadi kena betulkanlah kefahaman kita selama ni kan. Kita selama ni duk ingat macam masjid tu pula dia memanglah dia dah kira satu malam berapa ringgit kan, sebab ada berapa ratus satu hidangan, nasi, lauk, kuih, semualah dikira kan. Jadilah berapa belas ringgit ataupun 25 ringgit seorang. Tapi yang sebenarnya yang hadis tu sebut adalah yang membukakan pahala tu, yang membukakan puasa tu. Pahala tu yang membukakan puasa tu. Jadi yang terakhir adalah ni hubungan kita dengan manusia. Dalam malam nisfu Sya'ban ada hadis Nabi SAW kata Allah Ta'ala akan turun di malam nisfu Sya'ban. Allah mengampunkan semua dosa kecuali orang yang musyrik dan orang yang bermusuhan kan. Jadi bulan Ramadan pun sama. Bulan Ramadan ni adalah bulan kita berlapang dada. Sebab apa? Allah kata apa? Wal ya'fu wal yasfahu. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum? Maka maafkanlah orang dan lupakanlah kesilapan orang. Tidakkah kamu suka Allah mengampunkan kamu? Tu ayat soalan dalam Quran. Itu ayat soalan. Allah tanya kita nak Allah ampunkan kita kan? Kita nak Allah ampunkan kita, tapi kita punya dendam orang tak main kan. Aku tak boleh, aku simpan ni, aku tuntut pada mahsyar kan. Sedap je cakap kau kan. Tapi kita nak Allah ampunkan dosa kita, bukan main. Kalau boleh kita nak Allah makbulkan doa kita sekarang juga. Tapi kita dengan orang, kita tak maafkan. Jadi maafkan kesalahan orang, itu antara cara kita mendapatkan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak buat apa? Dendam dengan orang ni nak buat apa? Kalau kita boleh balas, ataupun kita ada kuasa kan, bawalah ke muka pengadilan. Tapi kalau tak boleh, tak mampu, nak buat apa? Simpan dalam hati buat apa? Jadi maafkan. Bila kita buat penat, kita simpan buat penat, dia tak ingat. Biasa orang yang ingat ni siapa? Orang yang berhutang ke orang yang memberi hutang? Orang yang memberi hutang. Orang yang mengutang tak ingat. Tak ingat. Kita pun macam biarlah dia, halalkan je. Sebab apa? Sebab kalau kita nak keampunan Allah yang besar ni, keampunan Allah, kita mulakan dengan kita mengampunkan orang dulu, maafkan orang. Besar macam mana pun dosa dia kepada kita, tak ada yang lebih besar daripada dosa kita bermaksiat kepada Allah Ta'ala.
Tak malu ke kita buat maksiat kepada Allah Ta'ala? Allah mencipta kita, Allah bagi kita makan, Allah bagi kita minum, Allah bagi kita nyawa, Allah bagi kita nikmat tangan, Allah bagi kita nikmat semualah badan kita ni, boleh bernafas. Tiba-tiba kita buat maksiat dalam keadaan kita tahu Allah melihat kita. Tak malu ke? Patutnya yang tu paling layak Allah tak ampunkan. Jadi kalau kita nak Allah mengampunkan kita mulakanlah dengan kita memaafkan orang lain. Wallahu alam. Jadi itu saja saya punya perkongsian pada petang ni. Terima kasih banyaklah sudi meluangkan masa, melapangkan masa. Minta maaf kalau ada kekurangan, kesilapan, terkasar bahasa. Kalau ada soalan saya silakan lah. Kalau ada soalan nak tanya, saya bagi masa 3 saat. Ada sila. Bagi jawapan sekali ya. Oh. Ya. Okey. Bagus. Soalan yang bagus Sebenarnya qiyamul lail ni adalah istilah yang umum untuk semua amalan yang dibuat pada waktu malam selepas isyak. Termasuklah solat sunat ba'da isyak. Semua tu dikira qiyam semua. Semuanya dikira qiyam semua. Termasuk kalau kita solat taubat ke, solat hajat ke, solat apa pun, semua tu dikira qiyam semua. Tapi ada satu solat, ada setengah ulama kata nama khususnya ialah tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ay yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Tahajud ni dalam bahasa Arab maksudnya meninggalkan tidur. Wa minal laili fatahajjat bihi maksudnya daripada sebahagian malam tu tinggalkanlah tidur. Jadi daripada situlah setengah-setengah ulama kata tahajud ni syarat dia mesti tidur dulu, barulah dinamakan kita meninggalkan tidur. Daripada situ, daripada perkataan tu dari segi bahasa. Tapi adakah itu syarat? Nabi letak? Tak ada, Nabi tak letak syarat tu. Cuma setengah ulama digunakan kaedah bahasa, maksudnya definisi bahasa. Dari segi bahasa tahajud ni maksudnya meninggalkan tidur. Tapi kalau kita guna dari segi logik kan, kalau biasanya saya tidur pukul 10 malam, tapi hari tu saya tak tidur, dikira saya meninggalkan tidur tak? Itu logik. Dikira meninggalkan tidur juga kan. Contohlah macam biasanya saya makan dua kali tambah, hari ni saya tak makan, dikira saya meninggalkan makanan tak? Dikira saya meninggalkan. Dia tak semestinya kita kena mula buat dulu baru kita dikira meninggalkan. Jadi setengah ulama kata walaupun perkataan tu tahajud tu asalnya maksudnya meninggalkan tidur, dia tak tidur langsung pun dikira meninggalkan tidur lah. Tapi apa-apa pun memang ada pendapat ulama yang kata tahajud ni mesti tidur dulu, bila dia bangun barulah dia dapat definisi tahajud. Tapi itulah wallahu alam. Tapi Nabi SAW, macam mana kita nak tahu Nabi tidur ke tak tidur? Sebab Nabi dia cuma duduk dalam kemah dia, tak ada orang jenguk. Macam mana Nabi tidur tak? Tak ada. Biasanya Nabi solat sunat ni dia buat di rumah, kecuali waktu 10 akhir je Nabi buat dekat dalam masjid, itu pun di dalam kemah itikaf. Nabi itikaf dalam kemah dia bukan tempat open, dia dekat kemah Nabi SAW. Jadi orang tak tahu Nabi buat apa dalam tu. Sebab tu tak ada masalah kalau orang nak solat tarawih 20 ke 80 ke 100 rakaat ke, tak ada masalah. Sebab dalam kemah tu mungkin Nabi buat lebih. Masa Nabi keluar, ada 3 malam Nabi keluar, Nabi buat 8. Tapi masa Nabi masuk, Nabi sambung apa? Kita tak tahu kan. Sebab Nabi buat di dalam kemah. Jadi adakah Nabi tidur dalam kemah tu? Tak tahu. Cumanya kalau Nabi tidur sekalipun, tidur Nabi ni bezalah dengan kita. Sebab Nabi ni tidur tidak membatalkan wuduk. Itu kelebihan Nabi lah. Kelebihan Nabi, dia tidur tak batal wuduk walaupun berdengkur. Tapi kalau kita tidur batal wuduk, kecuali kalau mazhab Syafi'i kata tidur dalam keadaan duduk. Jadi kalau tengah khutbah Jumaat tu kita sedar-sedar ibadallah kan. Apa tajuk khutbah hari ni kan? Sah tak? Sah, sebab wuduk tak batal kalau ikut mazhab Syafi'i. Tidur dengan tetap papan punggung. Tapi kalau dia tidur dengan memeluk lutut, batal lah mazhab Syafi'i, sebab dia tidak tetap papan punggung. Dia peluk lutut kan, dia tidur. Sedar-sedar innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Pergi ambil wuduk balik sebab tidur. Tidur Nabi tidak membatalkan wuduk. Okey, ada lagi soalan? Silakan. Ya, silakan. Dia sebenarnya kalau dalam buku Ihya Ulumuddin Imam Ghazali, dia ajarkan semua bab kaedah untuk kita istiqamah. Buku Ihya Ulumuddin Imam Ghazali tu dalam semua bab solat sunat,
bab puasa, bab sedekah dia akan ajar. Tapi ringkasnya dia ada 3. 3 cara untuk kita mengekalkan momentum ataupun kita nak istiqamah selepas tamat daripada bulan Ramadan. Ada 3 cara. Yang pertama adalah dengan ilmu. Maksudnya kita kena belajar, kita tengok apa fadilat dia, kita tahu fadilat tu, kita tahu ganjaran dia, kita belajar hadis-hadis yang galakan dia, Nabi suruh macam mana, beratnya Nabi suruh ni, Nabi buat macam mana. Dengan kita tahu, lebih tinggi pahala daripada orang yang tak tahu. Sebab tu pahala orang yang ihtisab, Nabi kata man qama Ramadan ataupun man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisab. Ihtisab ni antara je maksudnya dia tahu dia punya ganjaran tu. Yang pertama kena tahu, tu kata Imam Ghazali. Yang kedua, lepas dia dah tahu tu dia kena ada suasana. Suasana tu termasuklah kawan. Termasuklah kawan Macam dia duduk dengan orang yang rajin puasa, dia pun puasa. Kalau tak, dia tak puasa lah kan. Sepanjang-panjang Syawal tu tak putus-putus open house. Nasib baiklah kerajaan kata jangan buat kan. Kalau tak tu memang kita pergi je pejabat kerajaan, kaunter tutup. Kenapa? No ada majlis bohong. Kita nak bayar ni kan, tak boleh. Jadi kalau kita kawan dengan orang yang kuat makan, kita pun akan jadi sama macam dia. Kalau kita kawan dengan orang yang rajin puasa, kita akan rajin puasa. Kita kawan dengan orang yang rajin tahajud, rajin qiyam, kita akan rajin qiyam. Kita kawan dengan orang suka mencarut, walaupun kita tak mencarut, lama-lama kita pun suka mencarut, atau sekurang-kurangnya kita rasa mencarut tu tak salah. Jadi kawan yang baik. Dan yang ketiga ni adalah hubungan kita dengan Allah lah. Doa. Kok mana pun kena banyak doa. Sebab itulah antara dalam Quran bila dibacakan ayat alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, apabila orang yang diingatkan kepada Allah mereka akan takut. Orang tu bukan orang yang buat dosa, kata Aisyah. Orang tu adalah orang yang banyak solat, banyak puasa, banyak bayar zakat, tapi dia takut amalan dia tidak diterima. Jadi kita doakan apa? Hari raya, ucapan kita apa? Selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Ucapan salafus soleh macam mana? Taqabbalallah minna wa minkum. Maksudnya apa? Kita doakan orang tu diterima. Tu maksud taqabbalallah. Dia bukan macam Selamat Hari Raya, dia kan maksud dia macam tu. Bukan maksud dia gembira seronok. Maksud dia mengingatkan kepada amal. Sebab kemuliaan kita, kejayaan kita adalah disebabkan amal. Kejayaan kita bukan sebab kita pakai baju baru ataupun kerana kita berjaya balik ke kampung. Saya sempat sampai sebelum Jumaat. Rupanya raya Jumaat kan. Orang lain semua tak sempat. Berjaya kan, dia seronok kan. Bukan, kejayaan bukan dikira dengan itu. Kejayaan dikira dengan apa? Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Kita berjaya kerana kita buat apa yang Allah berikan hidayah kepada kita. Jadi kita doa supaya kita diterima. Jadi tiga-tiga ni kena ada. Ilmu maksudnya kena rajin baca tentang suruhan, apa dia fadilat dia, baca. Fadilat puasa sunat, fadilat puasa 6, fadilat qiyamul lail, fadilat solat witir, baca. Hadis-hadis tentang qiyamul lail, hadis-hadis dengan solat witir, baca. Supaya kita dapat pengetahuan banyak. Macam mana salafus soleh dengan solat, macam mana salafus soleh dengan sedekah, baca. Tu yang pertama. Yang kedua, kita kena duduk dengan orang yang baik, duduk dalam persekitaran yang baik. Tu yang kedua. Dan yang ketiga, kitalah minta dengan Allah Ta'ala. Allah yang akan tunjukkan kepada kita, dan tidaklah ada orang yang mendapat petunjuk kecuali dengan petunjuk Allah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang memberikan kita petunjuk untuk kita buat benda yang kita buat ni, yang mana kalau tak ada petunjuk Allah, kita pun tak akan buat apa yang kita buat. Itulah dia. Okey, ada lagi soalan lain? Silakan. Dah habis masa dah, alhamdulillah. Ingatlah banyak soalan yang dahaganya saya. Orang lain sedap lah kan. Saya yang dahaga. Jadi kita akhiri kita punya perkongsian kita pada petang ni. Yang pertama, saya minta maaf banyaklah kalau ada kekurangan kesilapan daripada saya. Yang keduanya, terima kasih sekali lagi kerana sudi menjemput saya daripada jauh ni. Padahal sini ramai ulama-ulama asatidzah sini, sanggup panggil saya dari jauh, entah siapa-siapa ni. Dan kita doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala menerimalah amalan kita ni, dan Allah menggantikan dengan yang lebih baik di akhirat kelak. Dan seperti mana Allah Ta'ala menghimpunkan kita dalam majlis yang barakah ni, dalam masjid yang serba indah ni pada petang ni, Allah SWT juga menghimpunkan kita sekali lagi di dalam syurga nanti, insyaAllah.
Kita akhiri dengan doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi tabi'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alil lahum fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la matrudan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikanlah perhimpunan kami perhimpunan yang diberkati. Jadikanlah persuraian majlis kami ini, selesai majlis ini, persuraian yang tidak berdosa. Jangan jadikan dalam kalangan kami ada yang tidak mendapat rahmat-Mu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa doakan saya juga dalam doa-doa semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa.